30 April 63 petang. Hari ini nasib tak hujan. Kalau tidak setiap hari hujan. Ayam pun banyak yang tak sihat. Aku sebenarnya malas nak jual ayam dari sebelum raya hujan kan. Ayam pun banyak semua. Tapi aku dah cuba tengok betul-betul sesama ke penyakit apa kan. Aku dah kaji sebulan baru aku mula jual. Sekarang dah aku mula jual balik lah. Sebab aku tengok sebenarnya ayam tu sesama saja, bukan ada penyakit lain. Sebab sebulan kan. Kalau selama sebulan tu ayam ada yang sakit-sakit, demam-demam tu dia sembuh. Kira okey lah tu kan. Dia sembuh, lepas tu dia berjangkit lagi pada ayam-ayam kawan-kawan yang lain. Duduk satu reban. Kita ada satu reban, aku letak 20 ekor. Yang 5 ekor kena. Lepas tu 5 ekor tu sembuh. 2 minggu pula jangkit pula. Jangkit. Tapi keseluruhannya dalam 20 ekor tu ambil masa sampai sebulan lebih lah. Yang ni lega jangkit pada kawan dia. Kawan dia lega jangkit pada kawan dia pula. Yang tu yang masalah sikit sekarang ni. Sebab reban kan aku letak semua sekali lah tu. Sebab dia ikut batch tau. Tak boleh campur batch ni dengan batch ni. Nanti dia pukul yang tua, pukul yang muda. Lepas tu habis bulu habis tak sihat. Jadi monyok kecil, saiz tak besar. Kadang-kadang meluat juga aku ni. Musim hujan ni. Bukan nak marah apa kuasa Tuhan kan. Itulah. Tak payah nak tolak benda tu. Bila main hujan ni kita jadi meluat nak belah ayam. Hujan dia ada kebaikan dan keburukan dia juga kan. Kebaikan dia sejuk lah. Kita senang boleh tidur. Tapi keburukan macam ni. Untuk peternak memang keburukan lah kan. Hujan ni. Kalau panas tak ada masalah apa. Kalau dia panas sangat pun tak apa. Kita boleh lepas kat luar ni. Ayam pun jadi sihat bila panas. Kalau dia panas, dia akan duduk kat bawah pokok tu kan. Ayam tak ada masalah apa. Dia tak mati panas. Janganlah kita kurung kan. Kurung reban yang tertutup memang matilah. Tapi kalau musim hujan ni tak boleh nak buat apa lah. Letak lampu pun kalau anak-anak yang kecil tu reban tu 2 hari sekali kan, hari-hari aku kena cuci lapisan lantai tu. Sebab lantai aku tak biarkan dawai tu. Sebab dawai tu bahaya kaki. Aku akan lapik dengan kain ataupun kapet. Aku carilah potong-potong kapet. Modal tinggi jugalah kan buat benda tu. Setiap hari ataupun 2 hari sekali kena cuci lah. Sebab dia akan jadi tight dia, jadi lembab, jadi kotor kan. Kalau musim hujan ni aku tak berminat lah kalau nak biar ayam ni kalau boleh. Aku nak stok pun tak tahu macam mana. Ayam ni duduk telok kan. Yang ni hasil apa? Hasil biasa ni. Tempat berkurang cantik tu. Kain-kain buruk lah. Yang aku buat lantai ayam. Macam-macam aku letak lantai tu dengan kapet lah, kain buruk lah. Aku buat macam-macam lah kan. Anak-anak lah. Ni pun duduk kat luar ni sebab lepas dia bertelur tu. Aku tak kurang dengan bapak. Biar dia duduk kat luar sat. Kalau kurang seminggu 2 minggu telur pula. Aku tak larang apa-apa telur kan. Telur dia tu kalau boleh tak muram lagi sebulan aku tak muram. Kalau boleh aku nak jual telur pula sebab aku nak stok sat. Sebab tak banyak sangat. Anak-anak meletas time-time hujan ni. Banyak masa aku terbuang kat bangsa ayam ni lah. Kat rebayam ni. Sampai benda lain aku tak boleh nak buat lah. Banyak benda-benda penting. Yang lebih penting pun aku tak pasal cancel. Sebab aku nak jaga ayam ni. Ayam ni kalau kita tak jaga dengan betul, yang musim hujan ni banyak kerugian lah. Dia akan mati, tak sihat, monyok. Lepas tu dia tak besar. Rasa macam tak berapa nak ni lah. Sesuai lah waktu hujan ni aku nak biar ayam. Hujan tahun ni hujan banyak daripada panas. Setahun 2 tahun lepas hujan panas banyak. Ni hujan banyak. Musim panas kurang, macam kurang tahun ni. Jadi masalah untuk belah ayam ni masalah. Kalau belah benda lain aku tak tahu lah kan. Sebab aku cuma fokus belah ayam lah. Ni ada hasil 2 ekor tu. Yang kalau tengok video sebelum ni tu, apa kepala dia berlubang tu.
kawan dia pukul. Kawan dia tu Syamur lah. Syamur aku akan meletas telinga Syamur. Aku dah asingkan lah. Ni yang kepala lubang yang tu duduk atas kayu tu. Hujung tu Piru, Belanda. Yang tu nak mati sangat dah tu. Ada dekat sebulan lah. Tu yang jadi kecil. Tu dia besar lah. Tu yang tua sekali kat Reban, kuasa 2 bulan lebih kecil. Sebab tu lah. Dia kena pijak dengan gugu dia. Dia alah sikit masa tu. Yang 2-3 hari tu pijak. Aku ingat nak mati sangat dah. Yang kawan-kawan dia 2-3 ekor nak mati dah. Lepas tu aku selamatkan dia lah. Aku letak dengan ayam ni. Dia sembuh lah. Tapi sembuh pun tengok asal dia tak naik lah. Biru kat Reban aku sekarang yang warna hitam sekok ni. Tapi aku simpan lah. Rasa aku betina. Dia tak ada masalah apa. Dia kecil tak masalah apa. Nanti dia bertelur. Anak dia akan besar juga. Sebab dia bakal besar. Sebab ni bukan nak jual. Aku nak belah biru ni suka-suka saja. Aku nak belah suka saja. Sebab dulu aku pernah belah biru. Tak jangan nak belah kali lagi kan. Ni bukan, ni aku tahu ni punca-punca semua ni aku boleh, tapi cuma masa tak ada. Sebab aku bila banyak ayam ni, banyak ayam susah nak buat lah. Kalau macam nak belah ayam satu jenis saja, macam ayam ratu contoh, belah satu jenis saja ayam sabung, kita boleh lepas begitu saja. Ayam ni tak boleh lah. Itu dia macam rumput lah, tengok naik balik lah. Apa ni, kita ajak dia tunjuk ayam yang dia simpan lah. 3 ekor ni. Ni pun rawat, jenis rawat kan. Kalau nak boleh besar ni tak tahulah aku. Ni kalau nak boleh besar ni, bertaruh nyawa aku pula nak boleh besar ni. Yang ni ibu mereka tu. Ibu yang tu akan ibu lain aku tak tahu lah. Kaki putih ibu ni. Ni baru nak sembuh daripada sakit. Itu bengkok lebih muka dia tu. Bengkok macam ada ketumbuhan benda dalam telinga dia. Aku dah korek, aku dah buat macam-macam dah. Tu nampak gaya tu, insyaAllah lah. Seminggu 2 lagi boleh lepas kat bapak balik. Dah mula makan 2-3 hari ni dah. Tengok dah sihat banyak lah. Kau nak banding dengan hari tu, apa ibu hitam tu dah sembuh dah 60% lah aku. 60-70% dah sembuh dah. Minggu lagi lepas kat bapak balik. Mungkin tolong oleh. Aku pun tak yakin dia nak hidup ni. Aku ingat nak mati lah kan. Tak tahu dah apa punca dah. Aku bagi makan ubat cacing, ubat merah tu. Aku titik ubat mata lah, ubat telinga aku beli kat Shopee. Tak sampai-sampai. Ni baru sampai kat tu apa, tempat pengambilan tu kan. Aku tak hantar ambil rumah sebab free shipping kan. Kalau sampai rumah dia makan duit shipping. Tak pergi ambil je baru sampai kemari. Aku order dari itu buat telinga tu. Dia buat telinga kucing sebab telinga ayam tak ada. Aku order buat telinga kucing kan. Lepas tu seller tak post macam Shopee cancel. Lepas tu beli pula. Aku beli buat telinga manusia pula. Sebab tak dijual pun. Dalam Shopee tak ada pun buat telinga untuk ayam. Buat telinga haiwan dengan haiwan ni cuma untuk kucing, anjing tu adalah arnab lah tu. Untuk buat telinga dan buat telinga manusia. Buat telinga ayam tak ada jual. Aku puas aku cari kan. Jadi tak apalah, aku beli buat telinga manusia lah. Aku baca kan. Ada dia campur-campur, ada bahan-bahan dia tu. Mungkin ada bahan-bahan kimia apa yang tu aku beli lah. Kau yang campur bahan-bahan ramuan apa tu aku tak percaya sangat kan. Ramuan-ramuan tu kalau percaya sangat memanglah dia tak bayar, tapi keberkasihan dia tu belum tentu lah. Sebab dia pakai ramuan-ramuan, tak tahu lah, ramuan pokok-pokok apa tu tak percaya sangat. Aku mau yang apa, yang ada ramuan-ramuan yang dia ada benda-benda apa macam bahan-bahan ni lah. Ada nama-nama saintifik ni aku nak sebut, aku tak tahu kan. Benda tu aku lebih percaya lah sebab tu ada kajian yang dibuat. Kalau duk bagi rebah-rebah ni aku kurang percaya sikit. Memanglah dia tak ada kesan sampingan, tapi keberkesanan dia tu tak, mungkin tak ada kan. Tapi dia pernah sembuh kan, tak apalah, simpan lah. Kalau ada ayam yang sakit macam dia, saya ni boleh lah aku spray ubat tu. Sebab aku tengok macam dalam telinga tu ada macam telinga keras-keras tu.
Aku duk kaji sendirilah ayam ni pun. Tak pernah tanya orang. Aku jarang tanya orang. Bila kita tak pernah tanya aku tu. Aku tak ingat lah. Aku sakit. Ayam aku sakit. Aku tak pernah tanya orang rasanya. Seingat aku dulu masa yang Peru aku tanya. Tanya orang tu pun aku cari dalam internet lah. Masa tu kat blog-blog lah. Orang tanya yang Peru tu lah. Yang Peru sakit tu. Punya penyakit awak ni. Bukan penyakit lain lah. Lepas tu aku tak pernah tanya. Semua yang jadi ni aku rawat sendiri lah. Rawat guna bahan-bahan je lah. Bahan yang aku beli Shopee lah, kat tempat lain lah. Shopee ni yang kedai ayam. Rumah pun kurang cantik lah ni. Kurang jaga hujan-hujan ni. Tu nampak macam padi kita sekam tu. Aku beli kat Shopee ni nak lebuh lantai untuk anak ayam dan reban kecil tu. Sekam ni pun tak boleh je, jadi taik banyak lah. Macam musim hujan ni, sekam ni aku letak nak bagi serap taik ayam tu supaya tak berayak macam tu kan. Tak boleh nak buat apa kot. Tertahan dekat 3 hari je, lepas tu habis. Ni yang jadi macam ni sebab aku buang. Duduk tengah hujan, jadi bersih balik. Tengok tu, kucing makan dedok. Dedok makanan dia ni, makanan kucing aku beli. Tapi dia suka makan dedok. Sebab dedok tu dia gold coin. Aku bagi makan ayam dia, makan sekali. Gold coin kan protein banyak. Ikan, macam ada campuran ikan malam tu kan. Kucing suka, bawa dia makan. Ni ada kucing ni, bukan aku tunjuk ni. Kucing ni dia main rumah aku. Aku duk bela ayam lah. Lah ni kena bela kucing ni pula. Tu. Ibu kucing ni tu kalau tengok warna oren tu, dia main-main dia beranak kat rumah aku. Aku tak pergi makan tiba-tiba dalam sebulan tu. Ni anak dia sebulan dah umur ni. Beranak ujung bulan lepas. Lepas sebulan tu dan minggu lepas kot. Ibu hilang tak tahu ke mana. Aku sayang, kesian kat dia, asyik dia boleh makan ni. Jadi tanggungjawab aku pula dia jaga dia ni. Aku tak tahu nak buat macam mana kan. Bela lagi besar sikit. Umur 5-6 bulan tu. Lepas tu aku pergi cari orang siapa nak. Aku malas nak bela kucing banyak-banyak. Tapi kalau kucing ni tangkap tikus tak apa agak lah. Simpan semua ni. Kalau tangkap tikus lah. Sebab tikus kat reban ni banyak. Ni dapat ekor. Tapi tadinya kucing ni betina yang tangkap tikus ni. Jantan tak tangkap ni jenis ni. Ni jantan ni. Kurus, makan kuat tapi badan kurus. Tak tahu pasal apa. Kucing. Aku tak minat pun bela kucing ni. Tapi dah ada lagi. Bela habis, kucing orang buang. Okey. Aku tutup video hari ni. Sambung di lain masa sebab hari ni aku sibuk sikit. Ada banyak kerja sampai tengah malam ni kot. Ada kerja banyak. Kerja luar.